Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, sesiapa yang berwuduk dengan sempurna, maka keluarlah dosa daripada tubuhnya sehingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, mafhumnya, sesiapa yang berwuduk padahal ia masih ada wuduk, maka dicatat untuknya 10 kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud. Seterusnya, baginda bersabda, mafhumnya, sesiapa yang mendengar azan tetapi ia tidak hadir, maka tidaklah sempurna solatnya kecuali disebabkan keuzuran. Hadis riwayat Ibnu Majah.